Kita teruskan menjemput Yang Hormat Pasir Gudang. Silakan Yang Hormat. Terima kasih Puan Speaker. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyata jawatankuasa kira-kira wang negara yang dibentangkan ini mengenai bayaran insurans kesihatan, caj hospital swasta dan impak kepada kesihatan awam. Skop yang dibincangkan di bawah tajuk penyata tersebut adalah sempit, hanya terhad kepada 3 perkara. Pertama, tentang bayaran insurans kesihatan, kedua, berkenaan caj hospital swasta, dan ketiga, impak kepada kesihatan awam. Saya mohon Puan Speaker membahaskan isu kesihatan awam lebih luas lagi. Silakan. Pertama, saya memandang serius cadangan pemotongan peruntukan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga ringgit Malaysia 4.65 bilion bagi tahun 2026. Walaupun Perdana Menteri menyatakan bahawa sektor kesihatan dan pendidikan tidak akan terjejas, tapi saya melihat pemotongan sebesar itu tetap menimbulkan kebimbangan terhadap masa depan sistem kesihatan awam yang sememangnya telah lama mengalami kekurangan dana, tenaga kerja, fasiliti dan peralatan asas, termasuklah Hospital Pasir Gudang yang baru beroperasi tapi tidak lengkap kerana kekurangan tenaga kerja, fasiliti dan pelbagai lagi. Jadi saya bimbang jika ada pemotongan ini berlaku. Yang kedua, saya percaya bahawa penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan itu bagus. Tetapi berkenaan dengan kesihatan ini perlulah berhati-hati. Malaysia saya lihat masih membelanjakan jumlah yang rendah untuk kesihatan awam berbanding keperluan sebenar rakyat. Banyak pihak pengkaji berpendapat telah mencadangkan agar peruntukan kesihatan awam ditingkatkan sekurang-kurangnya kepada 5% daripada KDNK negara. Dalam hubungan ini, sebagai satu contoh, saya ambil berat tentang tindakan, misalnya pengurangan peruntukan kepada hospital universiti. Misalnya kenaikan caj sehingga 233% oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 1 Januari tahun lalu. Telah memberi tekanan besar kepada rakyat yang memerlukan rawatan pada kos yang menasabah. Jadi saya berpendapat kenaikan caj hospital universiti perlu dibekukan sehingga kerajaan mampu menyediakan alternatif hospital awam yang mencukupi di kawasan terlibat. Perkara yang keempat, saya juga berpendapat kerajaan seharusnya mempertimbangkan peningkatan cukai terhadap hospital swasta yang meraih keuntungan besar daripada industri pelancongan perubatan. Misalnya, di Pulau Pinang sahaja merekodkan lebih 527,000 pesakit asing pada tahun 2025 dengan hasil melebihi 1.1 bilion. Puan Speaker, ketika hospital kerajaan berdepan kekurangan dana dan kaki tangan sektor kekurangan dana dan kaki tangan,
Sektor swasta pula terus menikmati keuntungan besar. Dan akhirnya, ayat yang terakhir, Puan Speaker. Langkah penjimatan negara mesti bermula daripada golongan atasan, politik dan elit ekonomi. Bukannya dengan mengurangkan peruntukan sektor awam seperti perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa kira-kira wang negara yang telah berjaya membentangkan penyata ini. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih, Yang Hormat. Seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Kuala Kerai. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberikan kesempatan dan ruang kepada Kuala Kerai untuk turut sama dalam perbahasan penyata PSC berhubung peningkatan bayaran premium insurans kesihatan, caj hospital swasta dan impak kepada kesihatan awam. Tuan Dipertua, kita sering diberitahu bahawa isu ini cuma tentang premium insurans kesihatan yang naik. Tetapi berdasarkan penyata PSC ini, gambaran sebenarnya jauh lebih parah, iaitu ekosistem kesihatan swasta kita beroperasi tanpa ketulusan harga, tanpa standard pengebilan dan tanpa kuasa kawal setia yang mencukupi. Akibatnya rakyat menanggung beban 3 serangkai, iaitu hospital yang mengenakan caj kreatif, industri insurans yang mengalihkan risiko dan kerajaan yang ketinggalan dari segi dasar. PSC merekodkan pengakuan yang tidak boleh kita abaikan bahawa Bank Negara Malaysia mengawal industri insurans tetapi tidak mempunyai instrumen undang-undang untuk mengawal punca sebenar kenaikan premium kos rawatan hospital swasta. Maka setiap kali premium melambung, jari telunjuk rakyat menghala kepada Bank Negara. Sedangkan pedang sebenar berada di tangan pihak yang Bank Negara tidak berkuasa kawal. Ini bukan sekadar lompong peraturan tetapi ia adalah kegagalan seni bina tadbir urus. Dalam isu ketulusan harga hospital swasta, PSC mendedahkan amalan caj kreatif, bil tidak standard dan manipulasi harga ubat untuk menutup kos lain sehingga sarung bantal, alkohol swab dan pelupusan sisa klinikal pun diagih berasingan. Lebih membimbangkan wujud diskriminasi harga terhadap pesakit berinsuran mereka yang hadir dengan GL ataupun jaminan guarantee letter. Benar dikenakan kadar lebih tinggi berbanding pesakit tunai ataupun pay and claim. Artinya membeli perlindungan menjadi hukuman harga yang tinggi. Bagi amalan close pool, syarikat insurans menawarkan harga murah untuk pelanggan baru, menutup kumpulan lama yang meninggalkan pemegang polisi setia mungkin dah bertahun-tahun dalam kolam kecil yang makin tua dan sakit menyebabkan premium mereka melonjak mendadak. Sepatutnya lagi lama memegang polisi, lagi murah dikenakan caj. Kesan nyata seperti yang direkodkan oleh PSC bahawa warga emas terpaksa membatalkan polisi ketika saat paling memerlukan. Apakah maknanya insurans jika pada usia risiko memuncak, perlindungan terlucut kerana tidak mampu membayar? Tuan Dipertua, dalam isu produk ILP ataupun polisi berkaitan pelaburan, risiko pasaran dan kenaikan kos insurans dipindahkan ke bahu pengguna yang kebanyakannya tidak memahami selok-belok struktur yuran dan prestasi dana. Kontrak yang kompleks ini tidak boleh menjadi tirai untuk memindahkan tanggungan secara senyap. Ketulusan bukan pilihan, ia adalah kewajipan. Fakta yang sering disalaherti bahawa fee profesional doktor bukan punca utama inflasi perubatan. Fee dikawal dan hampir tidak berubah sejak 2013. Punca sebenar datang daripada ubat, peralatan, makmal, diagnostik, utility, kos operasi hospital dan sebagainya. Menyalahkan doktor mungkin popular tetapi ia tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Struktur pasaran ubat yang pincang, lebih daripada 1,500 jenis ubat hanya mempunyai satu pengeluar berdaftar, mewujudkan kuasa monopoli yang mengekalkan harga tinggi. Bila rantaian bekalan disempitkan, pesakit membayar premium yang bukan sahaja wang tetapi juga peluang untuk hidup sihat. Dalam isu model penetapan semula harga atau repricing yang naik secara melampau, kenaikan sekaligus 40 hingga 70%, ini bukan inflasi biasa tetapi lebih kepada kejutan keuangan. Keluarga B40, keluarga M40 yang sudah dihempap kos sara hidup, sewa rumah dan insurans pendidikan ditambah beban premium yang tiba-tiba melompat setangga besar. Tuan Dipertua, gelombang ketidakpuasan ini telah lama bergema di media. Laporan-laporan mengenai bil hospital, rungutan pesakit GL dicas lebih mahal daripada pesakit tunai. Rayuan warga emas yang membatalkan polisi kerana premium melonjak, semua ini bukan anekdot terpencil
tetapi corak yang berulang. Ketika wacana umum menyoal mengapa insuran makin mahal tapi perlindungan makin mengecil, penyata PSC memberi jawapan yang tidak selesa, iaitu mekanisme pasaran bebas, tanpa standard harga dan tanpa regulator berkuasa menyeluruh, gagal mengekalkan premium yang stabil dan adil. Akhirnya saya ingin bertanya kepada tiga pihak, iaitu pertama kepada Menteri Kesihatan. Berapa banyak hospital swasta telah dikenakan tindakan kerana mengenakan charge lebih tinggi kepada pesakit GL berbanding pesakit tunai? Yang kedua, jika KKM sedia maklum Akta 586 ketinggalan, mengapa pindaan hanya bergerak selepas teguran PSC? Dan ketiga, bilakah draft pindaan Akta 586 akan dibentang di Dewan Rakyat dan apakah kerangka utamanya? Soalan kedua kepada Kementerian Keuangan ialah, pertama, adakah MOF bersetuju mewujudkan Badan Kawal Setia Bebas merentas rantaian nilai yang boleh menetapkan standard pengambilan hospital, menilai justifikasi charge dan menyelaras premium insuran sebagaimana disyorkan oleh PSC. Soalan kedua kepada Kementerian Keuangan, berapa ramai pemegang polisi 60 tahun ke atas membatalkan polisi dalam 3 tahun kebelakangan ini akibat kenaikan premium mengikut syarikat dan jenis produk? Dan soalan terakhir kepada Bank Negara Malaysia ialah, berapakah syarikat mengamalkan close pool dan apakah parameter definisinya? Dan kedua, mengapa amalan ini dibiarkan sehingga pelanggan setia dihukum dengan premium lebih tinggi? Dan soalan terakhir kepada Bank Negara, adakah Bank Negara akan mengharapkan close pool dan mewajibkan risk pooling yang lebih luas serta koridor kenaikan premium berperingkat? Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Hormat Kuala Krai.